Hari ni siapa pun isi minyak petrol, dia akan rasa. Bagi rakyat yang punya domer yang betul ni, dia akan rasa kesiannya kerajaan. Kan? Hari tu dia isi minyak petrol, kan? Kalau diisi RM50, dia tengok naik 60 lebih. Oh, kerajaan tambah RM10 lebih. Kan? Hari ni dia isi 50, dia tengok naik sampai 90 lebih. Maknanya, kesiannya kerajaan terpaksa tanggung RM40 lebih. Banyaknya tanggungan kerajaan. Aku bayar 50, kerajaan tanggung RM40 lebih. Kalau aku bayar 50, makna itu aku seorang. Cuba kira berapa ramai rakyat Malaysia. Daripada 700 juta lebih subsidi yang kita bayar sebulan tu, hari ini kerajaan terpaksa tanggung 6 bilion sebulan. Setahun tu ada 72 bilion subsidi untuk minyak ni saja. Untuk minyak saja. Kan? Jadi sebab tu saya pernah ada bagi cadangan lah dalam satu mesyuarat dengan Kementerian Komunikasi. Saya kata saya nak cadangkan kita jangan lock harga minyak. Kita lock amount of subsidi yang kerajaan bagi. Tapi tak tahulah orang nak dengar ke tak kan. Tapi ini cadangan lah. Maknanya kita kena explore. Kita lock amount of subsidi. Bukan kerajaan tak bagi subsidi, kerajaan bagi. Kan? Kalau katalah kerajaan putuskan kita bagi setiap liter 5 kupang. Kita lock takat 5 kupang. Kalau harga minyak pasaran dunia naik, maka terpaksa naik. Dan rakyat kena faham. Bukan kerajaan tak bagi subsidi, kerajaan tetap bagi subsidi yang sama. Kerajaan tak pernah turunkan subsidi. Kan? Itu cadangan kita. Kan? Tapi apa yang berlaku hari ini maknanya 6 bilion. Sebab tu ada pandangan daripada satu NGO. Dia mencadangkan supaya jumlah 6 bilion ini kita cuba fikirkan, ambil sebahagiannya untuk kita bagikan insentif kepada orang yang menggunakan kenderaan elektrik. Supaya kita nak galakkan rakyat guna kenderaan elektrik. Jadi bila rakyat ramai guna kenderaan elektrik, umpamanya di China, sekarang ni sudah hampir mencecah 70%. Kan? Pada kenderaan elektrik, kan? EV, kenderaan elektrik di China. Dan kita pun sepatutnya dalam net zero 2030 kita, dan juga ESG kita ni, sepatutnya kita sudah menuju ke arah itu. Dan now is the right time lah pada saya. Ini masa yang terbaik untuk kita sudah mula menggerakkan satu kempen, tapi dengan sokongan daripada kerajaan lah. Maknanya kerajaan menyediakan insentif kepada rakyat yang bersedia untuk menukarkan kenderaan petrol ataupun kenderaan diesel kepada EV. Dalam masa yang sama kita menggalakkan syarikat-syarikat EV yang sama ada Proton dan juga Pro2 cepat keluarkan kenderaan mereka, ataupun kita bawa daripada luar, daripada China umpamanya. China ada 11 gergasi EV di China itu. Mereka at any time bersedia untuk main. Kita kena pilih yang bagus-bagus lah. Jangan pula besok nak jadi orang kata jadi kompetitor kepada pengeluar tempatan kan. Tapi dalam masa yang sama ini kita kena fikirkan soal macam mana nak menyelamatkan ekonomi negara. Sebab kita tak tahu perang ni sampai bila. Kan? Kita tak tahu. Kalau kata kita boleh jangka perang akan berlaku akan tamat dalam masa sebulan, kita boleh predict begitu dan kita boleh plan lah untuk sebulan. Tapi kita kena plan bahawa peperangan ini akan berlanjutan hingga setahun contohnya. So apa yang kita nak buat sebagai sebuah kerajaan? Dan kalau boleh kita lock subsidi, dalam masa yang sama kita bagi insentif kepada mereka yang nak menukar kenderaan diesel atau petrol kepada EV. Dan ini akan mempercepatkan proses kita ke arah net zero 2030 yang kita cadangkan.